Salam sejahtera semua. Saya Albert Tay. Selamat kembali ke channel saya, Reformati. Alright. Mari kita sama-sama lihat ini satu berita. Titah Duli Yang Maha Mulia Agong berhubung kepada semua ahli yang berhormat dan penjawat awam. Ingatlah bahawa jawatan yang disandang adalah amanah rakyat dan negara. Jika awak menyalahguna kuasa, menyeleweng dana awam dan menerima rasuah atau bersubahat melindungi perasuah, awak adalah pengkhianat negara. Tegas Seri Paduka Baginda. Berita ni diterbitkan oleh Bernama. Baik, kita sama-sama lihat satu video kenyataan daripada Azam Baki baru-baru ini. Pertama sekali, saya menjunjung titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong di atas ucapan yang tegas daripada Yang di-Pertuan Agong yang mahu memastikan supaya isu rasuah dan salah guna kuasa dan juga peningkatan integriti dilaksanakan dengan begitu tegas, terutama sekali oleh SPRM. What? Nampaknya Ketua Pesuruhjaya SPRM telah salah tafsir titah baginda berhubung siapa yang bersubahat melindungi perasuah adalah pengkhianat negara. Di sini saya ingin tanya, pada hujung tahun 2024, semasa saya mendedarkan ini skandal rasuah di Sabah, siapa yang ugut saya supaya saya tidak dedarkan, supaya saya kunci mulut? Siapa pegawai tinggi di SPRM yang cuba menghalang saya membuat aduan kepada SPRM ketika itu? Dan Azam Baki, jangan lupa, kamu yang sengaja mendedarkan identiti saya ketika itu adalah pemberi maklumat di dalam satu sidang media. Ini selama-lamanya saya ingat. Dan bagaimana SPRM menindas hak saya selaku seorang pemberi maklumat ketika itu dan cuba memanipulasikan fakta, membebankan saya dengan pelbagai cara untuk menakutkan saya supaya saya diam, supaya saya kunci mulut. Dan Azam Baki, jangan lupa, pegawai SPRM yang mendedarkan rakaman keterangan saya kepada Ketua Menteri Sabah Haji Jino selaku dalang yang mencetuskan modus operandi skandal rasuah di Sabah. Secara umum kita semua tahu, keterangan saya kepada SPRM adalah di bawah Akta Rahsia Rasmi OSA, Official Secret Act 1972 tahun 1972. Baik, kita lihat video ini boleh membuktikan bahawa Haji Jino buat pengakuan secara terbuka di dalam satu majlis bahawa dia telah dimaklumkan oleh pegawai SPRM berhubung apa kenyataan keterangan saya kepada SPRM kepada beliau. Di sini saya ingin tanya, Haji Jino adalah ketua Kerajaan Negeri Sabah. Beliau ni tiada kaitan langsung kena-mengena dengan Kerajaan Persekutuan. SPRM adalah agensi di bawah persekutuan. Jadi kenapa Haji Jino boleh tahu kenyataan keterangan saya kepada SPRM? Ini menimbulkan satu tanda soal yang besar kepada seluruh masyarakat Malaysia. Jadi sama-sama tahulah ada sesuatu yang tidak kena. Oleh demikian, sama-sama kita lihat video ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita pun tahu baru-baru ini bermacam-macam isu yang ditimbulkan. Mereka membuat fitnah pembohongan dan juga merosakkan imej kita yang dirancang begitu teliti. Niat mereka yang melakukan adalah untuk merosakkan kerajaan. Tetapi saya dimaklumkan apabila yang terlibat itu dipanggil oleh pihak SPRM, dia tidak mengaku dia buat itu. Menurut kandungan yang tertera di dalam video tadi, berhubung ucapan Haji Jino, ucapan itu adalah sangat bahaya, dahsyat, kerana bagaimana kenyataan saya adalah dilindungi di bawah Akta Rahsia Rasmi, boleh dimaklumkan, boleh terbongkar kepada Haji Jino. Saya amat risau. Oleh yang demikian, saya telah buat laporan polis dan laporan SPRM pada bulan September tahun lalu. Boleh lihat di berita ni, saya telah buat laporan kepada dua agensi tersebut kerana ada tikus di dalam pihak SPRM. Dan saya ingin tahu siapa tikus tersebut dan berapa ekor tikus yang membocorkan keterangan saya kepada Haji Jino. Dan saya ingin tahu, adakah pihak SPRM dan pihak polis telah menjaga siasatan berhubung aduan saya? Yang paling penting sekali, saya ingin tahu, adakah Haji Jino telah dipanggil untuk disiasat, untuk dirakam keterangan?
Baik, pada bulan Oktober, selepas sebulan saya membuatkan laporan kepada dua agensi tersebut, bulan Oktober, sekali lagi saya telah tanya kepada Azam Baki berhubung aduan saya. Namun, tidak dibalas. Sehingga hari ini saya tidak tahu apa yang berlaku berhubung laporan saya, aduan saya. Alright, Daulat tuanku. Hakikatnya adalah Azam Baki tidak mau siasat siapa tikus tersebut, siapa tikus yang wujud. Beliau tidak mau siasat Haji Jino. Azam Baki ni adalah seorang yang bersubahat untuk melindungi perasuah. Azam Baki adalah tokoh pengkhianat negara. Ya. Saudara-saudari sekalian, sila sambung lihat video tadi yang berkaitan dengan kataan Azam Baki. Kami tidak akan memilih kasih, memilih bulu dan sebagainya tanpa mengira kelas seseorang itu, dan ini sebenarnya telah dibuktikan oleh SPRM sejak beberapa tahun lepas lagi. Jadi kalau ada masyarakat masih memandang kami hanya menyiasat ikan bilis terpulang, ini semua persepsi-persepsi yang pada saya mereka-mereka yang mungkin hanya mau melihat tentang kejatuhan SPRM saja. Okey, mohon maaf. Jangan ketawa. Saudara-saudari semua jangan ketawa. Sorry, mohon maaf. Okey. Alamak, jadi siapa yang ingin lihat kejatuhan SPRM? Saya ingin tanya Azam Baki, ya. Baik. Menurut ucapan dia yang bagi saya tu songsang lah, ya. Dia ni berbohong secara buka mata tau dia. Dan seluruh masyarakat tahu dia ni sedang menipu. Dia ni hanya syok sendiri. Dia tidak menjalankan tugasnya secara amanah dan integriti. Dia telah memalukan kerajaan Malaysia dan memalukan SPRM. Bagi pendapat saya, berhubung pengkhianat negara yang ditegaskan oleh Seri Baduka Baginda adalah merujuk kepada siapa? Ia adalah Azam Baki. Dia adalah pengkhianat negara kerana dia telah bersubahat untuk melindungi perasuah. Daulat tuanku, kenyataan batik adalah berasas dan mempunyai fakta sepenuhnya. Pertama, berhubung skandal rasuah yang didedakan oleh Patik sejak bulan November tahun 2024 telah mengheret 15 orang ahli politik berprofil tinggi. Dan Patik telah menyerahkan pelbagai bukti seperti telefon bimbit yang merekodkan segala WhatsApp, transaksi, jejak wang, surat menyurat dan pelbagai bukti lagi kepada pihak SPRM. Namun, selepas 14 bulan telah berlalu, hanya 2 ekor ikan bilis yang dituduh ke mahkamah. Bagaimana dengan 13 jerung yang besar di Sabah? Tiada apa-apa tindakan. Azam Baki sengaja melindungi mereka kerana orang-orang tersebut mempunyai kepentingan politik, nilai politik kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ampun tuanku, Batik tidak pernah putus asa untuk memberi tekanan kepada SPRM dengan pelbagai kaedah, termasuk melalui saluran media supaya SPRM mengambil tindakan. Batik hanya ingin menuntut keadilan dan menegakkan institusi undang-undang di negara Malaysia supaya rakyat Malaysia kembali yakin dan percaya terhadap penghakiman negara kita. Saudara-saudari sekalian, kita lihat video seterusnya. Apa yang dikatakan oleh Haji Jino di dalam satu majlis. Tetapi bohonglah kalau setiap parti politik atau pemimpin politik tidak menerima dana politik daripada penyumbang-penyumbang. Saya telah nyatakan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri perkara ini pada minggu lepas. Semua tahu dana politik adalah tidak salah di dalam negara kita dan juga di negara-negara lain pun. Macam mana parti politik boleh bergerak kalau tidak ada sumbangan dana politik daripada mereka yang berkemampuan? Kalau harap wakil rakyat saja punya gaji, macam mana kita hidup? Makan pun tidak cukup. Luar biasa. Hebat kan? Apa yang kalian semua dengar? Nampak? Kalau harap gaji wakil rakyat, macam mana kita mau hidup? Makan pun tidak cukup. Aduh. Gaji berpuluh ribu sebagai wakil rakyat, sebagai menteri. Makan tidak cukup. Jadi, bagaimana dengan rakyat jelata? Makan apa? Gila. Okey, mari. Ini Ketua Menteri Sabah, Haji Jino, mengaku secara terbuka menerima rasuah secara terbuka. Dia mencabar lagi undang-undang negara kita seolah-olah mereka tidak salah terima wang. Hebat kan? Daulat tuanku,
Namun, Azam Baki telah memilih untuk melindungi mereka, memberi layanan istimewa kepada para pemimpin yang berprofil tinggi terpalit dalam kegiatan rasuah secara terancang dan kolektif, secara sekumpulan. Perkara ini telah mencetuskan kemarahan di orang ramai, seolah-olah VVIP kebal undang-undang. Perbuatan SPM telah merosakkan pemikiran dan budaya di negara kita. Daulat tuanku, di dalam satu video yang tersebar, yang telah viral, seorang wanita yang bernama Sofia, iaitu proksi kepada mantan setiausaha politik kanan kepada Perdana Menteri namanya Samsul Iskandar, telah berkata bahawa Azam Baki terlibat dalam skandal rasuah di Sabah. Wanita tersebut yang katakannya secara jelas di dalam video tersebut. Bayangkan, wanita tersebut telah dijadikan sebagai saksi pendakwaan pihak SPRM semasa ini. Bermakna segala kenyataannya di dalam video tersebut adalah mempunyai kredibiliti dan turut telah disahkan oleh SPRM. Menurut wanita tersebut, Samsul Iskandar telah berjumpa dengan Ketua Pesuruhjaya SPRM, Azam Baki, supaya skandal rasuah Sabah dapat diselesaikan tanpa melibatkannya kerana Perdana Menteri Anwar Ibrahim turut terlibat. Push. Perkara ini telah memaparkan unsur yang jelas, elemen secara langsung. Faktanya jelas bahawa Azam Baki bersubahat melindungi perasuah. Azam Baki adalah pengkhianat negara merujuk titah yang ditegaskan oleh Seri Paduka Baginda. Ampun tuanku, Batik amat bersyukur dan bangga kerana negara kita mempunyai Duli Yang Maha Mulia Agung yang hebat, tegas, melindungi negara kita daripada kerakusan orang politik dan penjawat awam yang jahat. Baik, pasti ramai ingin tanya, adakah Perdana Menteri Anwar Ibrahim turut merupakan pengkhianat negara? Kan? Kenapa? Sebab namanya turut kan dipetik di dalam video yang tersebar oleh wanita tersebut dan namanya telah muncul di dalam perkara ini. Apa lagi apabila mantan setiausaha politiknya Samsul Iskandar turut terlibat dalam perkara ini telah menimbulkan pelbagai tanda soal di kalangan masyarakat kita. Saya faham. Justru itu, saya akan menjelaskan perkara ini di dalam episod yang akan datang, mungkin episod seterusnya, ya. Jadi saya harap saya sempat untuk buat episod seterusnya dalam masa terdekat dan saya minta saudara dan saudari bersabar ya. Baik, sekian saja hari ini. Jika anda suka kandungan yang diulas oleh saya, yang penting jangan lupa sila subscribe, like dan share untuk menyokong usaha dan perjuangan saya dalam melawan salah laku pemimpin-pemimpin tertinggi di dalam negara kita. Bukan senang apa yang saya buat ini. Jumpa lagi. Jangan lupa, lawan tetap lawan!